kita terus ke bahagian bisnes. Kita terus ke bahagian bisnes ni, ada betul ke boleh buat duit tanpa perlu menjual? Ini yang soalan semua orang tanya kan, betul ke boleh buat duit tanpa perlu menjual? Rasa macam bila kita fikir macam tak logik kan, betul tak? Macam tak logik, tak menjual tapi masih boleh dapat duit. Okey, ini adalah antara contoh bonus ahli-ahli yang kita yang syarikat dah bayar bonus dekat dia orang, dan ini adalah income sebulan. Bukannya setahun, bukannya 3 tahun, tak, tapi sebulan. Nampak tak? Yang ini dia bulan ni dia dapat 41,000, yang ini 35,000, 30,000 dan juga 16,000. Jadi Ali punya bonus ni sangat-sangat banyak. InsyaAllah tuan-puan pun boleh dapat juga bonus macam ni. Okey. Seterusnya sekarang sekitar 800 ahli yang menerima bonus setiap bulan. Jadi kat sini menunjukkan sentiasa ada orang sentiasa ada orang yang menerima bonus setiap bulan. Jadi 800 orang kita bayar bonus. Jadi sangat jumlah yang sangat-sangat besar juga. Okey, program Max Blue ni sebenarnya dia adalah program membership ataupun keahlian. Kiranya senang kita panggil sistem ahli lah. Jadi dia benda ni sama lebih kurang macam Watson, Guardian, Mydin, stesen minyak, kedai Eco kan. Jadi benda ni normal lah, bila jadi ahli tuan-puan akan dapat diskaun dan juga peraduan. Tapi apa yang membezakan dengan Max Blue adalah bila tuan-puan jadi ahli Max Blue, tuan-puan juga akan dapat diskaun dan juga peraduan. Tapi yang paling penting adalah kita dapat jana income. Yang ini yang kita nak. Okey, walaupun jadi ahli, boleh jana income. Yang ini yang kita nak. Kita duduk saja tiba-tiba masuk duit bonus macam tu. Okey, so konsep kita punya business Max Blue ni adalah tuan-puan tukar tempat membeli. Sebelum ni tuan-tuan beli dekat kedai runcit biasa, dekat Shopee, dekat TikTok macam tu. Tapi sekarang tuan-puan tukar beli dekat dalam sistem Max Blue. Sebab apa kena beli dekat sistem Max Blue? Sebab syarikat akan kongsi balik keuntungan sehingga 39%. Kiranya macam bonus, commission kita panggil kan, ataupun cashback. Macam itulah, kiranya syarikat akan bagi balik 39%. Jumlah yang sangat-sangat besar. Okey. Jadi kita tukar sahaja konsep kita, daripada beli dekat kedai biasa, kita tukar beli dekat dalam sistem Max Blue. Sebab apa? Selain daripada produk kita dapat, kita akan dapat juga bonus sehingga 39%. Okey, ada yang tanya siapa yang sesuai untuk jadi ahli Max Blue ni. Mereka yang sesuai, yang pertama adalah orang yang nak guna produk Max Blue. Sebab apa? Bila jadi ahli, tuan-puan boleh dapat harga yang lebih jimat. Jadi bila kita membeli, korang akan dapat harga yang murah. Macam contoh Abatus Sauda, harga runcit adalah RM33. Harga ahli dapat RM29.5, bawah RM30. Jadi sangat-sangat untung bila jadi ahli Max Blue. Okey, yang kedua adalah orang yang nak tambah pendapatan. Yang ini mesti ramai yang nak tambah pendapatan kan. Jadi kalau dia nak tambah pendapatan, dia adalah orang yang sesuai untuk jadi ahli Max Blue. Sebab apa? Sebab pendapatan dengan Max Blue, pendapatan tanpa had. Jadi kita tak ada limit. Sebulan tu kalau contoh tuan-puan boleh dapat 40,000 sebulan kan, kita akan terus masukkan kepada jadi bonus sebanyak 40,000. Kalau tuan-puan layak untuk dapat bulan tu 100,000, kita akan bayar 100,000. Kita tak ada had, maksudnya contoh limit bonus yang tuan-puan boleh terima hanya RM10,000. Tak, kita tak ada limit macam tu lah. Jadi kita punya pendapatan adalah tanpa had. Jadi kalau tuan-puan orang yang macam ni, ciri-ciri macam ni sangat sesuai untuk jadi ahli Max Blue. Okey, berapa yuran keahlian untuk jadi ahli Max Blue ni? Kita ada yuran juga. Jadi yuran kita hanya RM35 sahaja. Tak sampai RM40, tuan-puan dah boleh jadi ahli Max Blue dan dapat macam-macam benefit. Dan sekarang ni kita ada promotion, percuma satu produk dan postage pun kita bayar. Okey, promosi kita ni sangat-sangat terhad. Tuan boleh pilih antara 8 produk ni untuk dijadikan kira macam hadiah ataupun free gift bila tuan-puan jadi ahli Max Blue. Okey, boleh pilih kopi ke, shower gel ke, minyak urat sendi, sambal ataupun yang ini, yang ini. Okey, jadi tuan-puan boleh pilih antara 8 produk ni dengan hanya bayar RM30, RM35. Tapi kena ingat promosi ni adalah promosi yang sangat-sangat terhad sebab sekarang ni memang ramai sangat yang tengah mendaftar untuk jadi ahli. Jadi diorang pun tengah berpusu-pusu, bersusun-susun untuk claim produk percuma. Okey. Apa kelebihan jadi ahli Max Blue ni kan?
Yang pertama adalah yuran yang sangat murah. Sebab yuran tuan-puan hanya bayar RM35 akan dapat pula free produk. Akan dapat free satu produk. Jadi sangat-sangat jimat dekat sini. Lepas tu harga ahli lebih murah daripada harga runcit. Macam contoh saya bagi tahu tadi minyak angin RM harga runcit RM20 kan. Harga ahli adalah RM18. Jadi sangat-sangat berbeza. Dan yang paling penting ahli tak perlu menjual sebab apa? Tuan-puan hanya beli produk untuk guna diri sendiri sahaja. Dan tuan-puan boleh jana pendapatan tanpa had dengan Max Blue. Yang itu yang kita nak lah. Tak ada limit sampai 55 apa sampai 10,000 ke sampai 20,000 tak ada. Kalau tuan-puan layak untuk dapat bulan tu 100,000, syarikat Max Blue akan bayar 100,000 untuk tuan-puan punya bonus. Okey. Lepas tuan-puan daftar jadi ahli, tuan-puan akan dapat nombor ID. Yang mana nombor ID ni kita akan bagi dekat bahagian email lah. Dekat dalam email. Okey. Jadi tuan-puan akan boleh masuk ke email dan kata laluan, lepas tu boleh terus login. Bila dah login, tuan-puan akan nampak paparan skrin macam ni dekat dalam website Max Blue tu lah. Jadi tuan-puan nampak macam ni. Yang ini adalah yang dipanggil sebagai rangkaian. Jadi tuan-puan boleh nampak dekat sini. Bonus yang dibayar macam tu. Dekat dalam satu sistem ni dia akan ada rangkaian pesanan, pendaftaran, menu dan juga utama. Jadi kalau contoh yang nak buat pesanan boleh tekan dekat sini. Jadi dekat dalam satu sistem ni tuan-puan boleh order barang, boleh buat dapat receipt bonus dan juga boleh buat business Max Blue ni. Okey, sangat-sangat senang. Okey, dekat paparan yang saya tunjuk sekarang ini adalah jumlah bonus yang hampir dengan 400,000 yang kita bayar kepada ahli ni. Okey, dah bonus yang bonus yang diterima sepanjang dia jadi ahli dah hampir 400,000. Jadi konsep Max Blue ni macam mana? Adakah kayak konsep agent stokis? Tak, kita bukan konsep agent stokis. Sebab bila agent stokis, orang kena keluarkan modal. Adakah konsep kita konsep dropship? Tak juga. Sebab bila jadi dropship, semua orang kena cari customer, kena menjual. Jadi kita bukan konsep macam tu. Adakah konsep kita macam affiliate? Tak juga. Sebab tuan-puan tak perlu nak buat video ataupun live. Sinonimnya bila buat affiliate ni maksudnya kena buat video, betul tak? Jadi kita bukan tiga ni, kita adalah konsep yang kita guna adalah konsep rangkaian Max Blue. Kita guna konsep rangkaian. Yang tadi tuan-puan tengok dekat sini tu kan. Yang ini adalah kita panggil sebagai rangkaian. Okey, konsep rangkaian yang mana ahli Max Blue tak perlu modal untuk beli stok, tak perlu menjual dan juga tak perlu untuk buat video ataupun live. Jadi tak perlu pun nak simpan stok sampai 50 botol betul sauda, 50 botol pomade, tak perlu. Sebab apa? Guna untuk diri sendiri sahaja. Okey. Macam mana cara dia? Kita terus ke bahagian rangkaian. Okey, rangkaian ni terdiri daripada generasi 1 sehingga generasi 6. Okey, jadi tuan-puan dekat sini yang ini generasi 1, generasi 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, ini adalah pembayaran bonus yang total up semua dia akan jadi 39%. Okey, konsep dia kalau nak faham, tuan-puan ni sebagai kepala kereta api, jadi tuan-puan akan dapat 6 gerabak bila jadi ahli Max Blue. Itu sahaja konsep dia. Konsep yang sangat-sangat simple. Okey. Rangkaian ni akan berkembang secara automatik. Macam mana tu dia berkembang secara automatik? Okey, saya akan bagi tahu dekat sini fokus yang tuan-puan perlu buat dekat mana. Okey, fokus tuan-puan hanya dekat sini sahaja. Untuk generasi 1 sahaja, semua orang, bukan tuan-puan sahaja, semua yang nak menjadi ahli Max Blue, fokus setiap orang adalah di sini sahaja. Fokus setiap ahli adalah dekat generasi 1 sahaja, iaitu tuan-puan perlu ajak 10 orang sahaja dan bila disetujui dia akan automatik jadi generasi 1 tuan-tuan. Lepas tu yang generasi 1 ni pun dia akan ajak 10 orang juga dan dia akan jadi generasi tuan-puan generasi 2 seramai 100 orang. Yang 100 ni pun dia akan ajak 10 orang, dia akan jadi generasi 3 seramai 1,000 orang. Generasi 3 dia akan ajak 10 orang, dia akan jadi generasi 4 seramai 10,000 orang. Dan yang 10,000 ni dia akan ajak 10 orang, dia akan jadi generasi 5 tuan-puan seramai 100,000 orang.
Ada yang 100,000 ni dia akan ajak 10 orang. Dia akan jadi tuan puan punya generasi 6 seramai 1 juta orang. Jadi inilah yang saya bagi tahu. Yang level 2 sampai generasi 2 sampai generasi 6 dia akan berkembang secara automatik. Jadi tugas tuan puan hanya dekat sini sahaja fokusnya. Fokus kita hanya dekat generasi 1 sahaja. Ini sahaja yang tuan puan kena buat. Sebab yang bawah ni dia akan berkembang secara auto. Tuan-tuan jangan risau. Contoh tuan puan cakap, aku punya generasi 5 ni dah ramai ke orang dekat bawah tu. Tak payah fikir. Sebab yang itu dia akan jadi secara automatik disebabkan oleh generasi 2 ni, generasi 1 ni dia mendaftar 10 orang. Automatik dia akan jadi generasi 2 tuan puan. Okey, itu sahaja konsep kita. Konsep yang senang faham, mudah faham. Okey, berapa lama rangkaian ni nak berkembang? Okey, berapa lama? Kita estimate masa adalah contoh. Tuan puan kita fokus dekat sini sahaja, betul tak? Jadi kita hanya ajak 10 orang untuk jadi generasi 1. Itu sahaja fokus ahli Maths Blue. Jadi apa yang tuan puan perlu buat? Sorry. Berapa lama rangkaian ni nak berkembang? Okey, fokus kita hanya dekat 10 orang dekat generasi 1. Jadi untuk completekan 10 orang untuk generasi 1, kita estimate masa adalah 1 bulan. Jadi setiap orang ni dia akan ambil masa 1 bulan. Satu level ni 1 bulan. Jadi 1 bulan, jadi total up semua berapa lama masa nak kembangkan adalah 6 bulan sahaja. Jadi dia bukannya terlalu cepat juga, bukannya terlalu jauh sangat. Terlalu lambat lah. Sebab kita bukan bisnes yang menjanjikan bulan bintang. Macam contoh tuan puan akan nak berdaftar hari ni, bayar RM35, esok tuan puan tengok dekat dalam akaun ada dah RM3,000. Tak, kita bukan bisnes macam tu. Jadi tuan puan perlu ada usaha juga untuk ajak 10 orang untuk jadi ahli Maths Blue. Okey, berapa bonus yang kita akan dapat bila ahli kita dah complete? Berapa bonus yang kita akan dapat? Okey, kat sini tuan puan adalah dekat sini. Dan kita punya syarat pembelian untuk untuk dapat bonus adalah 20 PV belian sendiri. Nampak tak kat sini? Jadi tuan puan hanya buat pembelian 20 PV saja dan akan dibayar 5% bonus. Jadi dekat sini bonusnya dapat RM1. Okey. Untuk generasi 1 pun sama, dia orang punya syarat 20 PV, darab dengan 25% dapat RM50. Ada yang tanya kenapa yang ini mahal kan? Yang ini mahal sebab usaha tuan puan. Sebab dekat sini adalah usaha tuan puan untuk ajak 10 orang. Jadi syarikat bayar 25% bonus dekat sini. Okey, untuk generasi 2 pun sama, pembelian 20 PV, 2% dapat 40, generasi 3 20 PV, 4% akan dapat 800, generasi 4 20 PV, 1% akan dapat RM2,000, generasi 5 20 PV, 1% akan dapat RM20,000 dan generasi 6 20 PV akan dapat 1% sebanyak RM200,000 bonus. Jadi total up semua adalah RM222,891. Ini adalah jumlah bonus yang tuan puan boleh dapat sebulan, setiap bulan. Jadi syarat kita sangat-sangat minimum. Semua orang pun dapat syarat yang sama. Yang pertama adalah ajak 10 orang. Yang kedua hanya buat pembelian untuk guna sendiri 20 PV sahaja. Itu sahaja. Yang tadi saya cakap cashback 39% tadi ada kan? Yang inilah bila tuan puan campurkan bonus yang ini, dia akan dapat 39%. Jadi itulah kita punya ataupun tuan puan punya bonus bila ahli dah complete sebanyak 200,000. Jumlah yang sangat-sangat besar untuk kita. Jadi bila dapat wang yang banyak macam ni, macam-macam yang kita boleh buat. Okey. InsyaAllah awak juga akan dapat macam ni tak lama lagi. InsyaAllah kita sama-sama pun akan dapat sehingga 41,000, 35,000, 30,000, 16,000. Jadi insyaAllah kita doakan semoga kita join hari ni terus dapat income yang lumayan. Okey. Saya bacakan satu hadis tentang silaturahim. Siapa yang mahu dilapangkan rezekinya atau ditambah umur, maka hendaklah dia menyambungkan silaturahim. Jadi konsep Maths Blue ni adalah kita gunakan konsep silaturahim ataupun rangkaian.
Jadi contoh bila tuan-puan yang generasi 6 tuan-puan dia dapat 1% bonus kan. Jadi dia buat pembelian. Tiba-tiba bulan 12 ni dia daftar bulan ni bulan 3. Tiba-tiba bulan 12 dia buat pembelian. Jadi masa tu masa yang sangat lama. Jadi tapi dia masih bawa rangkaian tuan-tuan juga. Walaupun tak ada berubah apalah. Jadi syarat untuk dapat bonus adalah belian peribadi mestilah 20 PV. Ini sahaja syarat untuk dapat bonus. Tak ada pun syarat yang pelik-pelik perlu buat pembelian ke, tak ada. Beli untuk guna sendiri sahaja 20 PV. Dan dekat sini yang saya paparkan adalah salah seorang ahli Max Blue yang mana dia punya generasi 1 sampai 6 ni sangat-sangat aktif membelilah. Jadi tuan-puan boleh tengok dia punya total bonus sehingga 19 Februari hari tu dia dapat RM624. Dekat sini lah bonus yang saya cakap 39% tu. Kalau dicampur dia akan jadi 39%. Macam tu sahaja. Apa kita punya syarat untuk belian peribadi. Okey. Jadi setiap bulan hanya perlu buat belian 20 PV ataupun sekitar RM30 sahaja. Kecil sahaja jumlah yang kita minta. Harga produk kita pun sangat-sangat berpatutan. Bukannya kita cakap dengan tuan-puan, tuan-puan kena bayar sampai 300 ni untuk beli produk. Tak ada. Kita tak ada cakap macam tu. Kena beli setiap bulan ya Emil. Untuk dapatkan bonus, untuk tuan dapatkan bonus, betul kena beli setiap bulan lah, kena maintain pembelian setiap bulan. Tapi kalau contoh bulan 3 ni puan beli, bulan 4 puan tak beli, tak ada masalah, cuma tak dapat bonus lah, itu sahaja. Jadi kalau kita nak bonus, kita kena buat minimum pembelian hanya RM30 sahaja. Macam contoh puan beli Habatus Sauda 1 botol pun dah layak untuk dapat bonus. Yang ini yang saya cerita tadi, PV tu apa kegunaan dia. Dekat sini lah, dekat bonus tuan-puan. Jadi contoh beli Habatus Sauda ataupun suka minum kopi, boleh beli kopi. Okey, macam contoh minyak angin ni dia tak cukup, betul tak? Dia ada 10 PV sahaja. 10 PV sahaja. Jadi tuan-puan mungkin kena beli 2 botol minyak angin. Ataupun minyak angin ni tuan-puan campur dengan karang kunyit, campur pula dengan bunga mandian seri bunga tu kan. Campur sampailah cukup 20 PV. Barulah tuan-puan akan dapat bonus. Jadi itu sahaja. Sekitar RM30 sahaja. Sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang. Okey, ramai juga yang tanya yang ini. Macam mana nak ajak orang jadi ahli? Macam mana nak ajak orang jadi ahli ni? Tuan-puan kena tanya siapa. Siapa uh, siapa yang kita nak ajak orang jadi ahli adalah korang kena tanya sama ada mereka ni guna tak produk Max Blue. Mereka yang nak gunakan produk Max Blue ataupun mereka yang memang sentiasa repeat order. Kalau tuan-puan tengok dia memang sentiasa repeat order Habatus Sauda, mungkin boleh tanya dia dah jadi ahli Max Blue ke belum. Macam tu lah. Jadi yang sentiasa repeat order ni memang perlu untuk jadi ahli Max Blue. Sebab apa? Sebab harga kita pun lagi murah. Harga kita pun lagi murah bila jadi ahli. Lepas tu orang yang nak tambah pendapatan. Yang ini yang kedua ni yang paling penting. Mesti ramai yang nak tambah pendapatan. Jadi kalau dia salah seorang, tuan-puan adalah orang yang betul untuk jadi ahli Max Blue. Okey, tugas awak sebagai ahli Max Blue ni sangat-sangat senang. Sangat-sangat mudah. 3 sahaja step yang tuan-puan perlu buat. Yang pertama adalah bagi tahu dekat adik-beradik, jiran, kawan rapat, saudara mara tentang Max Blue ni sikit sahaja. Macam contoh tadi saya bagi tahu, tuan-puan tengok kakak dekat office tu dia sentiasa guna minyak angin kita. Contoh kan, tuan-puan tanyalah dia dah jadi ahli Max Blue ke, kalau contoh dia tak tahu kan. Contoh dia tak tahu, tuan-puan cakap lah apa kata, kalau contoh dia tanya macam mana, tuan-puan cakap apa kata kau dengar penerangan dekat dalam Zoom. Jadi setiap hari dia orang buat Zoom, jadi tuan-puan bagi link Zoom sahaja yang sentiasa saya bagi dekat dalam grup tu, iaitu link tu tuan-puan copy bagi dekat dia, bagi dekat kawan-kawan. Kau dengar dia punya explanation. Jadi tuan-puan tak payah nak explain sebab mungkin takut silap bagi tahu ke apa kan. Jadi biar pihak HQ yang explain untuk prospek tuan-puan lah. Lepas tu bila diorang dah faham, diorang akan minta link pendaftaran. Jadi tuan-puan dah boleh daftar diorang jadi ahli Max Blue. Itu sahaja tugas bila tuan-puan jadi ahli Max Blue. Sangat-sangat mudah. Okey, dan benda ni 3 step ni tuan-puan buat sampailah tuan-puan punya rangkaian tu berkembang. Okey, dan dah boleh completekan 10 orang
untuk generasi 1. Jadi ini sahaja apa yang tuan-puan perlu buat bila dah jadi ahli Maths Blue nantilah. Okey, saya ringkaskan balik dekat sini. Rangkaian tuan-puan dia akan mula berkembang secara automatik bila tuan-puan dah ajak 10 orang untuk generasi 1. Jadi fokus kita sangat-sangat senang dekat sini sahaja. Semua orang yang mendaftar jadi ahli, fokus dia hanya dekat sini. Sebab tu kita cakap minimum hanya 10 orang. Bila dah komplit 10 orang ni pun dia akan ajak 10 orang, 100 orang ni pun dia akan ajak 10 orang, 1000 orang pun dia akan ajak 10 orang. Jadi setiap orang fokus dia hanya dekat generasi 1 sahaja. Sangat-sangat mudah dan yang ini dia akan berkembang secara automatik. Jadi kita tak payah fikir. Perempuan tak payah nak fikir, generasi 5 aku dah buat belian ke tak? Generasi 4 aku ni dah cukup ke 10 orang? Tak payah fikir sebab iaitu dia akan berkembang secara automatik. Tuan-puan hanya fokus dekat generasi 1 sahaja. Itu sahaja apa ahli-ahli Maths Blue perlu buat. Okey, macam mana cara nak mendaftar ahli? Caranya adalah tuan-puan minta link pendaftaran dengan orang yang bawa awak masuk Zoom hari ni. Contohnya tuan-puan tengok status abang tuan-tuan ataupun tengok kawan buat status Zoom link ni, tuan-puan pun masuk kan. Itu tuan tertarik untuk jadi ahli, minta link Zoom minta link pendaftaran dengan dia. Link pendaftaran tu dia macam ni lah. Yang ini adalah nombor ID untuk leader tu. Dan yang paling penting tuan-puan jangan pernah daftar melalui link orang lain sebab kita tak nak ada gaduh, ada sailang menyailang macam tu, kita tak nak. Jadi sebab apa? Sebab tuan-puan pun akan buat benda yang sama. Contoh tuan-puan buat link dekat Facebook, kan, tunjuk link Zoom ni siapa yang nak dapat, contohlah macam tu, simple status macam tu kan. Tiba-tiba kawan ni dia masuk melalui link puan, tapi dia pergi mendaftar dengan orang lain. Kita tak nak macam tu lah. Jadi tuan-puan hanya perlu pergi minta link pendaftaran dengan orang yang masuk Zoom hari ni. Okey, dekat paparan bila tuan-puan klik dekat link tu akan nampak pendaftaran macam ni. Dan dekat sini adalah nama leader. Yang ini adalah nombor ID dia lah. Lepas tu tuan-puan boleh isi nama penuh, nombor IC, email, nombor telefon dan juga alamat. Dan yang paling penting alamat ni pastikan alamat yang betul. Sebab apa? Sebab tadi kan saya cakap kita akan bagi satu produk percuma untuk yang mendaftar jadi ahli. Jadi boleh pilih antara 8 produk ni nak yang mana satu. Okey, boleh pilih produk. Lepas tu tuan-puan boleh buat pembayaran melalui Bill Please ataupun Senang Pay. Jadi macam tu sahaja bila tuan-puan nak mendaftar jadi ahli. Okey, ini adalah cara nak dapatkan link pendaftaran. Ada yang tanya kan, tak pernah tahu macam mana nak dapatkan link. Tuan-puan masuk dekat dalam sistem Maths Blue, login, ikut masuk email dan juga password tu. Lepas tu tekan dekat bahagian pendaftaran. Pendaftaran dekat bawah ni dia ada bahagian pendaftaran, tekan dekat sini. Lepas tu dia akan pop up macam ni lah. Dia akan pop up dekat skrin macam ni. Jadi tuan-puan boleh copy yang ini. Boleh copy dekat sini. Lepas tu boleh bagi dekat kawan-kawan yang nak mendaftar jadi ahli. Jadi itu sahaja cara dia, sangat-sangat mudah. Okey, special untuk ahli Maths Blue kita ada cabutan bertuah untuk bulan Februari dan juga Mac, yang mana kita sekarang tengah mencari 68 orang pemenang. Hadiah kita berjumlah sehingga RM10,000 dan kita buka untuk CB ni adalah 1 sehingga 31 Mac. Jadi korang kena cepat-cepat. Hari ni dah berapa? Hari ni dah 11 hari bulan Mac kan. Jadi cepat-cepat untuk join kita punya CB. Jadi kita ada 2 syarat untuk yang nak join kita punya cabutan bertuah. Yang pertama adalah korang yang mendaftar jadi ahli baru. Kalau tuan-puan daftar hari ni, tuan-puan akan dapat 1 tiket untuk join kita punya CB lah. Macam tu. Lepas tu syarat yang kedua adalah untuk leader. Contoh leader ni, leader dia dapat 1 ahli. Dia akan dapat 1 tiket lah. Kalau contoh sepanjang bulan Mac ni dia dapat 10 orang ahli kan. Jadi dia akan dapat 10 tiket untuk cabutan bertuah. Jadi ada 2 lah. Ada 2 iaitu untuk leader dan juga ahli. Okey, jadi tuan-puan kena daftar cepat-cepat untuk join kita punya cabutan bertuah. Kita akan buat hadiah kita sehingga RM10,000. Okey, ini adalah antara hadiah-hadiah sepanjang tahun yang kita akan bagi kepada ahli-ahli Maths Blue. Sebab apa? Sebab kita sekarang kita tak war-warkan kepada luar sangat tentang kita punya cabutan bertuah. Sebab kita buat special
untuk ahli Max Blue lah. Jadi ini antara hadiah-hadiah yang bakal tuan-puan dapat bila stay tune jadi ahli cepat-cepat sebab takut terlepas pandang. Okey, kita nak bagi emas, kereta, iPhone, wang tunai dan juga package umrah. Jadi tuan-puan kena mana tahu kan rezeki tahun ni tiba-tiba dapat join package umrah dengan Max Blue sponsor macam tu. Jadi ahli cepat-cepat lah. Okey, saya ulang lagi sekali tentang yuran ahli Max Blue. Berapa ringgit? Yuran kita hanya RM35, tak sampai RM40. Dan yang paling penting, tuan-puan boleh dapat produk percuma dan juga boleh dapat free postage. Kita akan tanggung walaupun dekat Sabah Sarawak, kita akan tanggung postage dan boleh pilih antara 8 produk ni. Okey, boleh pilih salah satu, kita akan bagi secara percuma. Dan tuan-puan kena ingat, promosi ni adalah promosi yang sangat terhad. Saya tak pasti sampai bila bos kita nak buka untuk keahlian untuk produk percuma ni. Mungkin 2 minggu lagi bos dah tutup. Korang tak boleh nak claim produk free. Sebab sekarang memang sangat-sangat ramai yang tengah mendaftar untuk jadi ahli Max Blue ni sebab dia orang nak claim produk percuma. Jadi tuan-puan kena daftar cepat-cepat kan. Okey, apa manfaat lain bila jadi ahli Max Blue ni? Manfaat yang pertama adalah voucher hari lahir RM20, khairat kematian untuk waris RM500, dapat penghantaran percuma untuk pembelian RM150 ke atas dan macam-macam promosi harga produk yang syarikat akan buat. Ada pelancaran produk baru, yes, promosi merdeka, promosi musim raya. Jadi yang ini hanya special untuk ahli Max Blue sahaja. Jadi tuan-puan kena daftar cepat-cepat untuk dapatkan macam-macam promosi. Macam hari tu kita bagi promosi untuk yang membeli berapa ringgit ke atas akan dapat satu produk percuma. Tapi kita dah tutup dah, tak silap saya. Jadi tuan-puan kena cepat-cepat, sekarang ni dah nak raya, mungkin akan ada promosi musim raya. Jadi daftar ahli cepat-cepat. Okey. Macam mana kalau ahli tak membeli produk? Okey. Tuan-puan jangan risau sebab apa? Sebab produk kita adalah produk yang berkualiti. Produk kita memang akan ada sentiasa orang repeat order. Tuan-tuan boleh tengok tadi saya paparkan berapa banyak jumlah produk kita yang dah terjual. Dan harga barang-barang kita adalah harga mampu milik. Okey, RM63 harga ahli madu yang paling-paling mahal. Hanya RM63. Sangat-sangat murah. Dan repeat order pun sangat-sangat tinggi lah. Dan dah terbukti daripada bonus-bonus yang kita dah bayar untuk ahli-ahli sebelum ni. Maksudnya bila diorang tu dah dapat bonus, maksudnya sentiasa ada orang buat pembelian lah. Macam tu. Jadi tuan-puan jangan risau, daftar ahli insya-Allah. Memang orang akan membeli, memang orang akan repeat order. Sebab syarat kita untuk dapat bonus pun hanya 20 PV sahaja. Dalam RM30 macam tu dah layak untuk dapat bonus.